Yang terakhir, bila kita dah start saving, tuan-puan, kita akan kreatif. Macam mana nak cari pendapatan lebih supaya kita boleh tambah lagi tabungan? Sebab tu, kena mula tabungan dulu. Walaupun tuan-puan rasa tak cukup duit, paksa diri menabung. Ya, tuan-puan memang akan korek balik tabungan. Tuan-puan menabung dan korek balik lebih baik daripada langsung tak menabung. Sebab apa? Bila kita menabung, kita korek balik dengan penuh rasa bersalah. Betul tak? Alamak, aku menabung, korek balik. Tak apa, mula-mula menabung 500, korek balik 500. Bulan depan, menabung 500, korek 400. Ada lagi 100. Menabung lagi 500, korek 300. Lama-lama jumlah tabungan tuan-puan akan makin bertambah. Keajaiban berlaku bila mula menabung. Jangan tunggu duit lebih, tuan-puan. Banyak orang dia ingat saya buat pandai-pandai formula, tuan-puan. Kita mana ada duit lebih nak buat tabungan. Mula dulu, sebab saya tahu. Saya pernah susah dan tak ada duit untuk menabung, tapi saya mula menabung. Tuan-puan boleh baca dalam buku Misi Bebas Hutang. Itu cerita peribadi saya menabung RM20 sebulan. Permulaan. Mulalah, tuan-puan, kecil. Boleh menabung kecil-kecil, start. Kena mula sekarang. Lama kelamaan, keajaiban akan berlaku pada kewangan tuan-puan. Akhir sekali, tabungan bertambah, hutang tutup satu-satu, harta makin bertambah. Okey. Ini bagi yang makan gaji. Kena ada ilmu. Lepas tu yang paling penting kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, duit yang banyak pun akan habis. Yang kedua, tuan-puan bekerja makan gaji dan buat extra income. Buat bisnes. Buatlah something, tuan-puan. Tuan-puan, ni realiti. Yang saya nak sebut pun sebenarnya kan, saya setuju. Gaji naik terlalu perlahan berbanding dengan kos hari hidup. Tuan-puan bayangkan, saya mula fresh grad ketika saya 20 tahun yang lalu, orang yang baru keluar universiti bekerja, gaji RM1,600. RM1,600 ke RM2,000 sebulan. Hari ni fresh grad berapa? Ada RM3,000 ke sebulan? Tak ada kan? Setelah 20 tahun. Masih lagi sekitar tu, tuan-puan. Masih lagi sekitar RM2,000 saja. Setelah 20 tahun. 20 tahun ni dah kos sara hidup kita dah naik berapa banyak dah. Sebab tu kehidupan kita menekan. Kita kena buat sesuatu, tuan-puan. Selagi kita ada kudrat, buat sesuatu. Jangan tunggu kenaikan gaji. Memang lambat, tuan-puan. Tak adanya orang bayar gaji, orang fikir nak suruh kita kaya. Kita tanggungjawab diri kita membina kekayaan. Buat sesuatu. Ada masa lapang, guna masa lapang tu pergi. Buat sesuatu bila kekayaan.